Masa travel, aku rasa mesti korang pernah duduk dekat homestay kan? Pernah ke korang tertanya-tanya, macam mana diorang buat bisnes ni sebenarnya? Nampak macam senang je. Buat listing, tunggu orang booking, lepas tu dapat duit. Tapi sebenarnya, bisnes ni bukan macam buat rumah sewa biasa. Dia sebenarnya macam hotel. Aku dulu pernah tolong family aku jaga homestay. Bisnes macam ni memang dapat masuk, tapi kau kena layan macam-macam jenis customer. Walaupun customer tu belum tentu confirm nak booking dengan korang. Lepas tu, diorang check in atau check out mungkin lambat. So kau kena tunggu diorang. Rumah pula, kau kena make sure sentiasa bersih untuk terima next customer. Terkejar-kejar nak bersihkan homestay. Sebab kau kena ingat, homestay ni dia rumah yang ada banyak bilik. Kalau ada 3-4 bilik, kau kena lajulah kemas semua bilik tu. Lepas tu kalau ada apa-apa barang rosak, kau kena settle cepat-cepat. Sebab nanti customer complain. Lampu rosak, pam tandas rosak, kipas rosak, aircon tak sejuk, macam-macam lah. Benda-benda ni semua kau kena settle sendiri. Aku dulu rasa penat gila nak handle semua benda ni. Dari pagi sampai malam, belum tentu settle. Nak-nak kalau kau jaga 2-3 unit rumah yang buat homestay. So dalam video ni, aku nak share kat korang. Macam mana nak buat bisnes homestay ni, tapi tak payah nak penat-penat handle semua benda yang aku beritahu tadi. Cara dia, guna hospitality operator macam mana-mana. Dia ni akan handle semua benda A to Z. Dia akan manage bisnes homestay korang secara profesional. Customer korang dapat the best experience, korang dapat positive cash flow dan mana-mana ni pun dapat bahagian bisnes dia. Dia akan handle bahagian marketing, booking, communicate dengan customer, check in dengan check out, housekeeping dengan maintenance. Dia juga akan bagi report kat korang so korang boleh tahu performance bisnes korang macam mana. Tapi katakanlah korang macam ada plan untuk pakai hospitality operators lain dari mana-mana ni. Maybe ni antara benda yang korang boleh check dulu sebelum proceed. First, check dulu rules untuk unit korang tu. Boleh ke buat bisnes homestay atau short stay macam ni? Sebab maybe ada tempat yang management dia tak bagi. Yang kedua, apa job scope operator tu? Ni kena clear. Takut nanti kau expect diorang handle semua benda. Tapi rupa-rupanya ada benda yang diorang tak buat. Yang ketiga, fee structure. Operator ambil berapa persen? Kau sebagai owner pula kena tanggung apa benda lagi? Bill utility ke? Sinking fund ke? Benda ni kena clear. Yang keempat, finishing. Siapa tanggung? Barang tu owner punya ke operator punya? Kalau rosak, siapa kena bayar? Yang kelima, housekeeping. Siapa yang handle? Berapa cepat benda ni boleh settle? Apa standard diorang? Benda ni semua akan affect rating business homestay kau nanti. Yang keenam, maintenance. Bila ada isu, berapa lama isu tu akan settle? Siapa diorang punya vendor yang akan handle benda-benda ni? Yang ketujuh, damage policy dengan insurans. Ada ke? Sebab kalau ada customer rosakkan barang, apa prosedur dia untuk claim apa-apa? Yang ke-8, kau boleh duduk kat unit kau sendiri tanpa apa-apa bayaran tak? Kalau boleh, setahun berapa kali? Yang ke-9, apa contract period dengan exit clause? Kalau kau tiba-tiba rasa nak stop, apa dia punya penalty dengan notice period? Last kali, nombor 10. Ada reporting dengan audit tak? Kau sebagai owner sepatutnya nampak segala rekod untung rugi unit tu. Duit keluar masuk sebab apa? Kalau semua benda ni dah clear dan kau yakin, then kau boleh proceed. Tapi sebenarnya, hospitality operator tu power macam mana pun, kalau unit kau tu memang tak sesuai dari segi location, layout, practicality, demand, susah juga untuk kau expect performance business tu bagus. So kau kena pilih unit yang ada high potential. Aku ada unit kat area JB yang dekat dengan border Malaysia, Singapore. Potential customer, jenis yang selalu cross border dan prefer short stay. Terus tekan link kat bawah untuk contact aku sekarang. Kita boleh discuss pasal unit mana yang sesuai. Aku ada juga video yang tunjuk layout unit-unit yang available. Boleh tengok sekarang.